Aku nak try something lah. Aku nak try lane splitting. Speed 50 ke 60. Nak tengok laju ke tak? Alamak, sempit sangat lah. Macam mana nak buat video ni? Kenapa lane splitting dekat Malaysia ni ada orang cakap boleh, ada orang cakap tak boleh. So mana satu yang betul ni, geng? Aku tak tahulah. Aku kan palatau je. Dia sebenarnya boleh je kan. Sebab kita ni tak ikut undang-undang macam dekat luar negara tu. Kau kena duduk belakang kereta. Cakap Japan kan. Tapi kalau katalah kat traffic light kau kena duduk belakang kereta, silap-silap kau kereta pun kau sakit hati punya. Confirm. Kau tak tahu ke Malaysia ni dia punya motor, pengguna motosikal ni lagi banyak daripada lagi ramai daripada pengguna kereta. So kalau katalah traffic light pun kau nak kena duduk belakang kereta, ataupun macam ni lah, macam aku ni kan, aku tak boleh nak lane splitting, so aku kena duduk di belakang kereta ni. Mana maunya siap. Memang lagi jam punya. Sistem dekat Malaysia ni tak boleh buat macam tu aku rasa. Kau tahu kan aku cakap pasal apa? Pasal isu yang kita punya motovlogger seorang ni, Hazmi Motovlog. Yang isu dia tak laju pun 50 je bro. Korang tak pernah bawa motor ke sial? 50 tu laju mana je pun. Alahai. Yang komen pun nampak sangat tak pernah bawa motor. Macam gay boy. Apa tu, dia lane splitting memang lah, tapi puncanya sebab budak 2 tahun buka pintu tu, siap buka secara mengejut. Engkau kalau bawa 20 pun kau tak boleh sial nak stop. Memang betul tepat. Motor depan dia tu lalu sebelah, terus pintu pintu tu terbuka, pop. Aku tengok macam seram siap. Lepas tu ramai cakap lah, laju lah apalah, nak lane splitting pun bawa sampai 50. Cakap 50 mana ada laju siap. Ni aku tengok ni. Kau tengok aku bawa 50 ni laju ke ni? Mana laju siap, ni fake camera je, motion blur. Korang ni itulah tak nak buat research. Mana ada laju? Ini 50 kau cakap laju. Alamak, nampak sangat kau tak pernah bawa motor lah. Korang dah tahu dah punca dia sebab apa. Punca bukan lane splitting. Punca dia sebab daripada budak tu bawa. Memanglah budak tu tak tahu apa-apa, tapi kena rasa bersalah lah parent tu kan, sebab kau tak guna fungsi child lock tu. Child lock tu penting. Kalau nak tahu child lock tu kat mana, kau buka pintu, kau tengok belah tepi dia tu. Dekat situ lah terletaknya function child lock tu. So dah tengok kan tadi, 50 tu memang tak laju bro. Mana ada laju. Korang ni ya je. Nampak sangat tak pernah bawa motor. Habis dah kalau jam, aku tak tahulah KL kan dia punya jam dia kan macam kan, pagi macam tu. And mungkin kalau KL dia punya jam